kiamat Allah susahkan hisab dia. Sebab tu kita mudahkan. Macam mana Ustaz mudahkan? Salah satu cara memudahkan hisab di hari kiamat, jangan dendam. Salah satu caranya apa? Maafkan orang. Salah satu cara dia apa? Aku maafkan semua orang. Sebelum tidur duk sembahyang tahajud ke, sembahyang witir ke, sembahyang taubat, habis-habis sembahyang, ya Allah, aku ampunkan, aku maafkan siapa-siapa saja yang buat salah dengan aku, ya Allah, aku ampunkan dosa mereka, ya Allah. Dah. Ada satu pintu syurga, nama dia pintu Al-Kazimin Al-Ghaiz. Pintu untuk orang-orang yang menyimpan maaf, marahnya dalam hati. Pintu syurga ada 8, tadi saya sebut. Salah satu pintu syurga ialah untuk orang yang memaafkan orang lain, yang simpan marah dia. Kalau tuan-tuan boleh memaafkan orang, kalau tuan-tuan boleh menyimpan kemarahan tuan-tuan, tak tunjuk diam saja, balas apa pun tak, aku maafkan dia walaupun aku tak salah, walaupun aku tak buat apa, dia kata kat aku maafkan dia. Tuan-tuan, satu pintu syurga untuk kita. Tak kena kat ustaz tak apa, cuba kena kat ustaz payah. Tak kena kat ustaz. Allahu Akbar. Bulan puasa, 1 Ramadan, 2 Ramadan, saya jadi imam sembahyang tarawih. Masuk 3 Ramadan, saya tak boleh. Saya tak boleh jadi imam. Saya kata dekat apa nama AJK, saya nak pergi hospital. Pasal apa tak? Tak boleh tahan kencing. Sak-sak kencing, sak-sak kencing, sak-sak kencing. Tak larang ambil wudu lah. Pergi hospital. Duduk di hospital, satu malam saya buang air kecil 30 kali. Tak duduk atas katil, duduk cakung sebelah tandas. Duduk cakung. Saat lagi nak kencing, muangkak masuk, saya keluar balik, muangkak 30 kali bang. Pasal apa ustaz tak kencing lah tetong? Kan ada bekas buat benda tu, tak mau, malu. Pasal nurse tu lawa. Dia kata ustaz, kencing dalam ni tak apa, kan saya buang, tak nak. Lawa lah pula anak ni, bayar tak gatal ustaz tu. Pukul 3 lebih, saya merangkak masuk dalam toilet, air kencing tak ada. Dia tak keluar. Aduh, sakit, comeng ah. Saya tarik bunyi loceng tu, tarik dalam tandas. Nurse mai, kenapa ustaz? Saya nak kencing tapi tak boleh keluar. Aduh, sakitnya. Panggil doktor cepat. 3:30 pagi. Depa telefon doktor. Doktor kata masuk air garam. Masuk air garam tuan-tuan. Lagi nak terkencing, air tak keluar. Saya kata panggil doktor apa sekarang juga. Dia tidur tapi terajar dia panggil. 4:30 pagi doktor mai. Dia topuk ke pinggang saya, bubuk air kencing. Ya Allah ya Rahman, oi, apalah penyakit teruk sangat ni. Besok masuk MRI, masuk dalam terowong. Kawan saya badan besar, masuk dalam terowong. Bila dia keluar, dia aja keluar, kain ke dalam, sangkut kain dalam, masuk balik pergi kain dalam. Saya teringatkan kawan saya, aku tak terlondek kain ke dalam tu. Bila dah duduk masuk, doktor pun datang. Encik ustaz lah, kita telah melakukan MRI lah. Sekarang you punya ini you punya pundi kencing lah. Atas dia ini ada putih-putih. Oh, mungkin inilah yang mengganggu, menghalang you kencing. Apa benda
benda tu doktor? I'm not sure lah Encik Ustaz, tapi something I think like something like cancer So kena buang lah dengan segera lah. Macam mana nak operate? Bila nak operate doktor? Kita takkan operate sebab you ada kencing manis you ada diabetes, and then kita akan melakukan prosedur yang risikonya rendah. Macam mana yang risiko rendah tu? Kita akan masukkan kabel melalui saluran kencing masuk saluran kencing, kita masuk, kita tarik itu putih keluar. Sudah. Macam mana nak tarik? Ada kamera. Saya kata kalau kamera tertinggal kat dalam macam ni parah ni. Kabel dia besar mana? Aduh. Saya kata let me discuss with my doktor second opinion or third opinion. Okay. Doktor yang nombor 2 kata buat. Doktor nombor 3 India kata buat. Pejam mata buat. Tak mau tengok apa dah bius. 2 hari lepas bius dia tak main. Mana pergi doktor ni? Lepas 2 hari baru dia main. Encik Ustaz, kita sudah melakukan prosedur okey, kita sudah masuk itu kamera semua. Tapi itu bila masuk itu putih lari atas. Macam mana? Bila kita mau angkat dia, itu putih dia lari atas. Betul? Sekarang masih lagi ada lah, masih ada lagi. Apa dia doktor nak buat? Kita sudah mesyuarat kita akan melakukan kali kedua. Saya pula tu tuan-tuan, dia kata benda putih tu lari ni atas. Dia akan lakukan lagi kedua, masuk ke saluran kencing tu. Aduh, nonehi kabini. Saya duduk di hospital sampai malam raya. Ada satu doktor lain datang. Dia cek semua. Ustaz, mau raya tak? Nak. Balik. Ustaz mana ada penyakit? Ni nak kencing pek semua ni. Tak tahu sakit apa. Balik. Saya balik dengan isteri saya. Isteri saya bawa kereta van. Mama boleh bawa ke van ni? Tak apalah, apa nak raya je pasal. Saya dengar waya berselerak. Sak ke tepi, sak ke tengah, sak ke tepi, ke tengah. Mama berhenti kat Cagak Jerin, mai abang lah bawa. Sampai dekat Cagak Jerin, saya bawa balik Bukit Raya Kedah. Sampai pukul 4 pagi. Buat motor tengok awaknya banyak waya. Tuan-tuan, 2 bulan saya kencing di perut saya ni. Tak boleh kencing. Tapi ceramah pakai jubah. Sebab tu berhati-hatilah dengan orang pakai jubah. Kita tak tahu ada apa dalam dia otak ni. Selepas 2 bulan baru belajar kencing balik. Dia duk pegang dinding. Aduh, sakitnya. Aduh. Oh, subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Saya baca khutbah sembahyang sunat. Ada satu laki-laki tunggu tepi saya. Saya duduk sembahyang tu, dia tengok. Saya kata dia buat ada hai pula. Dia tak khusyuk. Habis salam, tak ada belah kiri, dia peluk saya, Ustaz. Ampunkan saya, Ustaz. Maafkan saya, Ustaz. Sebiji macam Nyonya Mansur. Aku Datuk Kasim Selamat. Ampunkan aku Kasim Selamat. Aku Datuk Kasim Selamat. Macam tu. Saya tanya, apa salah abang kat saya? Abang tu salah peluk. Malu bang, malu orang tengok. Jangan peluk, malu. Malu orang tengok. Ustaz, saya yang sihirkan Ustaz, tak pergi Ustaz kecil. La ilaha illallah. Saya kata, abang, orang tengok malu. Abang balik, saya maafkan dunia akhirat. Apa pun tak, saya pun minta maaf. Kalau saya terkasar bahasa, saya minta maaf. Saya tak kenal dia, saya tak tahu nama dia, duduk daripada mana, apa pun. Kalau saya jumpa dia sekarang, saya pun tak cam muka dia. Isteri
isteri saya tanya, abang kenapa abang maafkan dia? Sebab Nabi kata ada satu pintu syurga disediakan pada orang yang simpan marah dalam hati. Mudah-mudahan abang boleh masuk ke situ. Dan supaya tidak panjang bicara kita di hari kiamat. Ni orang ni kita nak, ni orang ni kita. Aku jumpa di hari kiamat. Jumpa aku. Orang kata aku dakwa. Berapa lama bang? Berapa ramai cakap macam tu? Tunggu di hari kiamat. Aku jumpa hadapan Tuhan. Amboi. Macam hang tak ada dosa. Ni ambil hadis ayat Quran ni. Maafkanlah tuan-tuan. Isteri saya kata, abang tu yang orang duk buat kat abang. Sat-sat sakit. Dah sakit abang maafkan dia. Kerja dia pun buat abang. Kerja abang maafkan dia. Simple. Dah. Jom tuan-tuan, kalau rasa kita nak hijrah pada tempat yang baik, jangan ada dendam pada orang.